Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Korang tahu tak hari ni aku nak buat video apa? Jangan lupa like, komen, share, subscribe. Like, subscribe sebanyak 100k. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. Cuba korang tekan dulu aku nak buat video apa. Korang mesti tak tahu akan review satu benda ni. Benda ni best gila untuk kulit. Aku pernah pakai. Lepas tu mak aku beli kat aku. Jadi aku nak review dekat korang. Macam aku akan ceritakan pengalaman aku benda tu. Sebab benda tu macam best lah dengan kulit. Mana tahu korang pun nak cuba juga. Korang, aku akan tunjuk cara pakai benda ni. Korang boleh pakai dekat kaki dengan tangan. Tapi kalau dekat muka tak boleh. Sebab dia tak sesuai kalau pakai kat muka. Aku akan cerita benda ni sebenarnya boleh cerahkan kulit yang pertama. Lepas tu kan kulit, macam moisturiserkan kulit. Dapat lindungi daripada tular, daripada cahaya matahari. Aku akan cerita pengalaman mak aku pakai dulu. Baru aku cerita pasal aku pula. Korang dengar je. Mak aku pernah pakai masa waktu umur macam aku. Sekarang dah tak pakai dah. Lepas tu mak aku beli dekat aku saja. Mak aku pakai tak ada jadi apa-apa. Sekarang aku akan cerita tentang pengalaman aku pakai benda ni pula. Awal tu kulit aku jadi macam gatal. Dalam sehari, 2 hari, 3 hari macam tu. Lepas tu aku stop. Lepas tu aku pakai balik. Dia okey lah. Dia tak gatal. Aku dah tahu sebab apa gatal lah. Masa aku pakai kali pertama tu, aku pakai terlalu banyak. Sepatutnya tak boleh pakai banyak pun. Dia kena pakai sikit je. Sebab kan baru cuba kan. Cuba skincare baru. Biasanya tak pakai banyak-banyak. Nak tengok okey ke tak, sesuai ke tak dengan kulit, macam tu lah. Jadinya lepas dah beberapa hari aku pakai banyak sikit. Aku pakai sekali je. Ada satu hari tu aku pakai benda ni. Aku pakai 2 kali sehari. Maksudnya sebelum tidur. Lepas tu dengan waktu aku nak pergi jalan-jalan, tiba-tiba kulit aku jadi macam kalau korang nak tengok kan, macam aku akan tunjuk kat korang je. Macam ni. Korang nampak? Korang tak nampak? Aku tak tahu sebab apa. Aku pun lama-lama tu dia okey. Dia tinggal kesan pedih lepas jadi tu. Banyak orang akan fikir kulit sensitif. Kejap. Kalau dalam video tak nampak kot. Tangan lagi ni jadi macam garis sikit. Jom tengok cara nak pakai macam mana. Dia ada tempat pump dia ni. Kita kena pump kan. Tak boleh pump banyak. Pump sikit je. Ni korang nampak tak warna dia? Jadi bila kita dah sapu, dia akan jadi macam ni lah. Nampak kan? Sapu macam biasa. Sapu bagi rata. Sebelah ni pakai. Pakai. Dia bau wangi dan betul. Memang ada bau wangi. Pakai benda tu waktu sebelum tidur. Aku pilih waktu sebelum tidur macam tu. Daripada aku pakai setiap hari. Tak berapa okey sangat. Tak kisah korang nak pakai kat mana-mana pun tak apa. Nak pakai dekat pergelangan tangan ni ke, atau nak pakai kat kaki ke kan, tak kisah. Bebas, tak ada masalah. Dia tak bahaya pun benda ni. Benda biasa je. Kalau kulit korang macam okey kan, kalau pakai 2 kali, ya pakailah 2 kali. Kalau kulit korang macam tak okey pakai 2 kali, pakai je lah waktu sebelum nak tidur. Korang tips guna benda ni, korang kena guna sikit saja masa baru pakai. Kalau dah lama pakai tu, aku rasa boleh pakai. Kalau sesuai dengan kulit korang, boleh pakai banyak terus. Kalau tak sesuai, pakai sikit sajalah dulu. Okay korang, sampai sini saja video baru aku. Itu saja yang aku nak cerita pasal pengalaman aku dan review untuk korang. Kita jumpa pada hari seterusnya pula.